Okey, selamat datang ke dapur saya, Selin Abdul Channel. Hari tu nak tunjuk masak timun, daun timun dengan buah timun. Lambat sikitlah video ni tadi kan. Ini guys. Apa dulu ini kan? Bawang, ikan bilis. Ini daun timun guys. Ini timun dia, potong kecil-kecil. Lama dah tak makan sayur ni. Apa dia? Neneng? Mau jom pergi tengok sana tu. Hujan nak buat apa? Sebab berasa. Nenek, Dek. Bebek nak makan juga ke? Bebek nak eat juga? Tadi baru dah makan. Ada gangguan sikit guys. Ada orang nak bagi makan kucing. Tengah malam ni, bukan tengah malam. Apa? Tadi masa bagi makan kucing tak ada. Si Neneng tu tak datang, tak hujan. So dia baru datang. Ayah habis ngaji, habis nak isyak, tengok dia ada kat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Dah lama tak makan, nyam lah dia. Dah tadi belum kan? No. Jangan. Tama. Allah. Malam minggu pertama, aku apel ke rumahmu. Oh, nice. Sementara kita tunggu dia grup. Kita cuci dulu lah ya. Cuci pinggan, cuci kuali, cuci segala macam. Betul kata mamaku, cinta itu
itu perlu pengorbanan. Betul kata nenekku, cinta itu berat di ongkos. Apa maksud berat di ongkos? Mahal lah tu. Cinta itu berat di ongkos. Puasa. Kita kurang minyak je ni. Sebab sayur ni dia menyerap minyak. Tebus sikit lah. Boleh tambah. Minyak boleh tambah. Air boleh tambah. Suka hati kita. Kita punya makanan. Bukanlah ikut orang kan. Malam minggu pertama aku hampir ke rumahmu. Ni nak makan juga. Ini orang kampung saya panggil cucumber. Tapi orang sini panggil buah timun. Timun dengan daun timun. Buah rampuk we call it. Nice. Lepas ini nak masak ini, masak deh. No, this one tak payah masak. This one just buka, campur cili, campur limau, kicap. This is telur padi, we call it. Telur padi. Egg padi. Egg padi ke apa, tak tahu. Mana je lah. Pokoknya telur. Pokoknya telur padi. Malam minggu pertama aku apel ke rumahmu. Nice-nya. Halo. Awak. Sama. Kucing saya tu. Ini kucing saya, dia tengok saya masak. Ini dia. Nenek masak apa tu? Tak tahu. Nenek masak apa tu? Awak. Okay guys. Dah masak dah sayur kita. Tutup api. Nanti kita jumpa lagi di lain